Korang tahu tak 5 waktu dilarang minum air putih dengan banyak? Yang pertama, sebelum atau tengah makan berat, 30 minit sebelum sampai habis makan. Ia akan dapat susahkan proses pencernaan. Yang kedua, sebelum tidur, 30 minit atau 60 minit sebelum baring. Ia akan ganggu deep sleep. Yang ketiga, baru bangun tidur. Ia akan menyebabkan trigger bloating dan boleh kejutkan dekat sistem. Yang keempat, lepas workout heavy tapi minum banyak air sekaligus. Ia boleh kacau elektrolit balance dalam badan. Yang kelima, ketika perut atau badan basah, ia boleh menyebabkan rasa loya dan sendawa dengan banyak. Tapi kalau korang nak air yang lebih better, korang minumlah Flask Uniwave air beralkali ni. Ia dapat bantu menyeimbangkan pH badan dan menjadikan kesihatan lebih optimum. So, jangan lupa grab Flask Uniwave air beralkali sekarang untuk kesihatan dalaman yang lebih optimum.